Assalamualaikum. Saya akan menentukan sedikit pengenalan daripada inspirasi dari seorang usahawan tempatan. Perjalanan keusahawanan Puan Nurul Syafinas menerokai latar belakang, motivasi dan visi beliau untuk Kobis Bunga Bakery. Kami juga akan mengkaji perkhidmatan, syarikat, strategi pemasaran dan cabaran yang dihadapi oleh usahawan. Dengan mengetengahkan kisah Puan Nurul Syafinas, kami bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai semangat keusahawanan, inovasi dan maklumat yang diperlukan untuk berjaya dalam industri makanan. Pengenalan ini memberikan gambaran jelas mengenai usahawan, syarikat dan industri. Okey, kita masuk ke latar belakang pemilik. Nama yang diberi Nurul Syafinas binti Abu Bakar yang merupakan seorang wanita berusia 39 tahun yang berasal dari negeri Perak. Beliau telah dilahirkan di negeri tersebut. Beliau merupakan keturunan Melayu. Dari segi pendidikan, beliau telah memulakan pengajiannya di Politeknik di negeri Johor. Di situ, beliau telah membina asas pengetahuan dan kemahiran teknikal yang berguna. Selepas menamatkan pengajian di peringkat Politeknik, beliau telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Malaysia Sabah. Beliau memilih untuk menyambung pengajian dalam jurusan teknologi makanan, sejajar dengan minatnya dalam bidang pemakanan dan kemahiran memasak yang dimilikinya. Ketika menjalani pengajian di peringkat ijazah, beliau telah mula berniaga secara kecil-kecilan dengan menjual sandwich kepada rakan-rakan dan komuniti kampus serta untuk masyarakat luar kampus. Ini bukan sahaja membantu beliau menjana pendapatan bagi menampung kos pengajian dan kehidupan seharian, malah turut memberikan pengalaman sebenar dalam pengurusan perniagaan, perkhidmatan pelanggan dan pengendalian makanan. Sejak kecil lagi, beliau telah menunjukkan minat yang mendalam dalam dunia perniagaan, terutamanya apabila melihat abangnya yang mengusahakan perniagaan sendiri. Minat tersebut semakin berkembang apabila beliau sering meminta nasihat dan rujukan daripada abangnya berkaitan dunia keusahawanan. Selepas tamat pengajian, Nurul Syafinas telah bekerja sebagai pembantu chef di sebuah hotel, di mana beliau dapat meniba pengalaman langsung dalam dunia kulinari dan hospitality. Pengalaman bekerja di dapur profesional membantu beliau memahami standard industri makanan serta memperkukuhkan kemahiran memasaknya. Latar belakang syarikat. Kobis Bunga Bakery merupakan sebuah perusahaan bakery yang beroperasi di negeri Perak, Malaysia, khususnya di kawasan Parit Buntar dan Taiping. Syarikat ini beroperasi setiap hari pada jam 8.30 pagi hingga 10 malam. Sejak penubuhannya, Kobis Bunga Bakery telah memperlihatkan pertumbuhan yang cukup lancar bukan sahaja dari segi penjualan, malah dalam penerimaan masyarakat setempat. Dengan slogan Famous Bakery for Happiness Family, syarikat ini menekankan nilai kenikmatan dan kebahagiaan dalam setiap gigitan produk mereka. Kekuatan utama syarikat ini terletak pada pengkhususan produk mereka yang telah mendapat sambutan hangat seperti biskut raya, kek dan dessert. Produk ini dihasilkan secara homemade. Walaupun syarikat Kobis Bunga Bakery masih belum menawarkan perkhidmatan penghantaran secara besar-besaran, namun masih ramai yang sanggup datang sendiri ke kedai. Mereka juga memberikan perkhidmatan utama seperti membuat tempahan khas, tempahan tukar dan menghasilkan hamper-hamper perayaan. Kini, syarikat ini berjaya memiliki sebuah kilang perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Mereka juga menyasarkan pelanggan yang mampu menikmati, iaitu seisi keluarga, kanak-kanak, pasangan pengantin, golongan muda dan golongan korporat. Strategi pengurusan mereka adalah konsisten, iaitu dengan memberikan layanan mesra, cepat dan fleksibel, pemasaran digital yang aktif dan menggunakan bahan tempatan berkualiti tinggi. Akhir sekali, fokus operasi syarikat Kobis Bunga Bakery adalah ingin menjadi sebuah pilihan pertama bagi pelanggan Muslim
serta mengembangkan pasaran melalui pengukuhan jenama di media sosial dan meningkatkan jumlah tempahan kek khas dan hamper. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Kirtana Tanika Salam. Nombor kad matrik saya adalah C24A2053. Saya ingin bercakap tentang Kobis Bunga, iaitu kedai bakery kek iaitu yang dimulakan oleh Puan Nurul Syafinas binti Abu Bakar di kawasan Parit Buntar, dan juga usahawan sebelum memulakan usaha tersebut. Jadi, beliau mempunyai pelbagai usaha sebelum memulakan kedai kek tersebut. Jadi, saya ingin menceritakan apa-apa usaha yang telah dilakukan oleh puannya. Yang pertama sekali adalah matlamat. Matlamat yang telah diambil oleh Puan Nurul Syafinas adalah beliau bercadang untuk membuka sebuah kedai kek di kawasan Parit Buntar, iaitu kawasan yang agak sukar untuk mendapat kek, dan juga penduduk di situ akan mengambil masa yang agak lama untuk bergerak ke tempat lain untuk membeli kek, dan juga masanya agak lama lah untuk pergi ke tempat lain untuk membeli kek. Jadi beliau telah bercadang untuk membuka sebuah kedai kek di situ, dan juga terdapat pelbagai kedai kek, iaitu kedai kek Cina di kawasan tersebut. Tetapi beliau mengambil matlamat untuk membuka sebuah kedai kek yang halal dengan menggunakan produk-produk halal bagi mengelakkan keraguan oleh agama Muslim untuk membeli kek. Jadi itu merupakan salah satu matlamat yang telah diambil oleh Puan Nurul Syafinas yang telah memberi impak yang positif untuk beliau bagi mengambil usaha seterusnya. Yang pentingnya adalah beliau telah menjadikan kedai keknya sebagai pilihan utama bagi agama Muslim untuk membeli kek. Jadi ini merupakan salah satu usaha yang telah diambil oleh beliau. Pada mulanya, perancangan perniagaan ini hanya berlaku secara kecil-kecilan. Tetapi disebabkan permintaan orang ramai, perniagaan ini semakin berkembang secara efektif. Mendapati bahawa mereka telah membuka 2 outlet, iaitu di kawasan Parit Buntar satu dan juga satu lagi di kawasan Taiping. Di kawasan Taiping telah dibuka pada tahun 2023 dan juga perniagaan masih berjalan dengan lancar sehingga hari ini. Berikutnya bahawa beliau juga masih membuat perancangan untuk membuka outlet di tempat yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Syamimi binti Syara Azhar. Nombor kad matrik saya C24A2104. Usahawan sebelum memulakan usaha. Dari segi bantuan dan sumber, sebelum beliau memulakan perniagaannya, beliau hanya menggunakan modal daripada simpanan sendiri. Beliau juga turut dibantu oleh rakan-rakannya yang sama bidang dalam perniagaan kek. Tidak lupa juga kepada ahli keluarganya yang banyak memberi sokongan dan bantuan kepadanya untuk memulakan perniagaan kek ini. Pada awalnya, beliau hanya membuat dan menjual keknya di tapak expo dan bazar Ramadan di sekitar kawasan Parit Buntar sebelum mendapat tawaran untuk menyewa sebuah lot kedai di bangunan Arkid Mara bagi mengembangkan lagi perniagaannya. Beliau juga mempunyai mentor daripada pelbagai chef yang berkaitan dalam bidang kek. Contohnya, beliau akan menunjukkan cara pembuatan kek sehingga dapat menghasilkan resepi sendiri dalam perniagaannya. Ada sesetengah produk mereka menghasilkan daripada resepi tersendiri. Bantuan daripada chef-chef iaitu mentornya dapat memberi inspirasi dan idea untuk membuat pelbagai jenis kek dalam perniagaannya dan dipasarkan. Seterusnya dari segi modal dan bahan. Bagi bahan-bahan yang digunakan untuk memulakan perniagaannya, beliau lebih memilih dengan perniagaan kawan seperjuangannya yang turut membuka kedai kek, iaitu beliau memilih bahan-bahan yang sama dengan rakan persejuangannya kerana telah mendapat feedback yang baik tentang bahan-bahan yang berkualiti bagi perniagaannya. Bantuan kerajaan juga turut membantu perniagaannya dengan memberi sewa tapak di bangunan Mara kerana sewa Mara lebih murah berbanding kedai yang lain. Hal ini dapat mengurangkan kos untuk permulaan perniagaannya. Secara tidak langsung, hal-hal ini dapat membantunya dan memudahkannya untuk menubuhkan perniagaannya yang sedia ada, iaitu Kobis Bunga Bakery. Jam bekerja. Pada awal perniagaan, beliau bekerja selama 24 jam untuk membuat kek dan sebagainya. Masa yang diperlukan 8 sehingga 10 jam beserta stok barang kek yang sampai. Daripada sebuah kedai yang kecil,
syarikat Kobis Bunga Bakery mula mengorak langkah dengan membuka sebuah cawangan di Taiping dan juga sebuah kilang PKS bagi menghasilkan produk kek yang dikeluarkan. Setiap bulan, mereka mempunyai event. Mereka menjual dessert seperti cheese tart yang mempunyai pelbagai perisa. Mereka juga menyediakan sumbangan ikhlas kepada yang memerlukan dengan membuat nasi lemak pada waktu pagi untuk memberi makan kepada yang tidak mampu atau yang memerlukan. Syarikat Kobis Bunga Bakery yang diterajui sejak 10 tahun lalu kini menghasilkan 27 variasi kek membabitkan penghasilan sebanyak 150 kek sehari atau 4,500 kek sebulan dengan dibantu seramai 55 pekerja. Sokongan. Beliau mengatakan keluarganya sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam perniagaannya. Sebagai contoh, kadar Kobis Bunga ini mengadakan event luar, maka semua ahli keluarganya turun bersama untuk membantu menjayakan event tersebut. Kawan-kawannya juga turut memberi sokongan kepadanya dengan membeli beberapa produk yang baharu, dilancarkan untuk memberi pandangan dan penambahbaikan untuk memajukan produk Kobis Bunga tersebut. Bagi aspek penghasilan, syarikat beliau telah menghasilkan sebanyak 4,500 biji kek sebulan dengan pengeluaran produk sebanyak 150 biji kek sehari. Antaranya ialah kek coklat, keju, kartun, buah-buahan, strawberry dan sebagainya. Namun yang paling laris dalam jualan ialah kek coklat Oreo. Pemasaran produk dilakukan melalui dua kaedah, iaitu melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok, manakala kaedah kedua pula ialah dengan mempromosikannya melalui pengedaran kertas iklan di lapangan. Selain daripada jualan di kedai, produk Kobis Bunga juga turut mempunyai seramai 500 orang ejen di sekitar daerah Kerian, Larut, Matang, Selama dan Nibong Tebal di Pulau Pinang. Tumpuan mengembangkan perniagaan merupakan agenda utama, namun tanggungjawab sosial perusahaan ataupun CSR terhadap masyarakat setempat juga turut diutamakan dalam berniaga untuk meraih keuntungan sebagai satu sumber pendapatan. Syarikat beliau juga turut menunaikan tanggungjawab sosial dengan mengadakan pelbagai program dalam membantu masyarakat. Syarikat Kobis Bunga Bakery ini juga telah menerima tempahan sebanyak 15,000 balang pelbagai jenis kuih raya semasa Aidilfitri. Berdasarkan temu dega ini, kami dapat simpulkan bahawa kejayaan dalam bidang perniagaan, khususnya industri makanan dan pembuatan kek bukanlah sesuatu yang mudah. Ia berpunca daripada 3 sebab utama, iaitu minat yang mendalam, pengetahuan akademik yang luas serta usaha berterusan sejak zaman pengajian. Menariknya, usahawan ini memulakan langkah pertamanya dalam dunia perniagaan secara kecil-kecilan dengan menjual sandwich ketika masih belajar. Modal yang digunakan adalah daripada simpanan sendiri dan beliau turut dibantu oleh rakan-rakan yang berkongsi minat dalam bidang yang sama. Tambahan pula, dorongan dan sokongan daripada keluarga telah menjadi asas yang kukuh dalam perkembangan perniagaannya. Satu aspek penting yang turut dikongsikan ialah pengalaman berguru dengan beberapa chef profesional. Beliau bukan sahaja mempelajari teknik dan resepi, malah berjaya menghasilkan resepi kek tersendiri yang kini menjadi keunikan kepada kedainya. Ini membuktikan bahawa bimbingan mentor memainkan peranan besar dalam proses pembelajaran praktikal. Kejayaan usahawan ini juga dipengaruhi oleh 5 faktor penting, iaitu ilmu, pengalaman, kerjasama dalam pasukan serta daripada persekitaran serta bimbingan mentor. Gabungan kesemua elemen ini telah membantu beliau membina perniagaan yang kukuh dan berkembang. Secara keseluruhannya, kisah ini memberi inspirasi kepada kita semua, khususnya kepada bakal usahawan muda, dengan semangat yang tinggi, kesungguhan untuk terus belajar dan berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Tiada apa yang mustahil untuk dicapai. Yang penting ialah jangan takut untuk bermula dari bawah
dan sentiasa terbuka menerima tunjuk ajar daripada mereka yang lebih berpengalaman.